Assalamualaikum. Kami hari ini sedang berada di satu lagi tarikan di Marang ni, opposite dengan DBP. Kalau DBP kita menghadap ke kiri, yang ni kita hadap ke kanan. Dia bersimpangan satu tempat yang menarik juga untuk dikunjungi. Nama dia Lembah Nisang. Daripada luar sini surau. Okey, ni dia punya entrance. Dia lebih kurang sama, cuma beza dia yang ni parking lot dia lagi luas. Banyak parking lot. Senang kalau kita nak buat event apa-apa, mungkin sesuai kat sini. So kita akan explore sekejap lagi. Ni bahagian bawah surau. Macam ada ruang yang muat dan lepas kepala kita untuk kita buat event rasanya kat sini. So ada Muslim akan cuba ni. Kalau klasik. Cik tu kok pun. Ini macam kayak batik umi je. Begini tu. Pernah tengok lelaki? Dia ubah sikit. Macam mana suara dia? Lepas tu dia punya ni pun klasik. Vibes klasik kat sini. Lama habis makan kat sini. Sedap ada sini. Boleh? Ni pemandangan dari sebelah. Keseluruhan. Oh, ada playground kat sana. Patutlah. Sekarang dia macam jadi tarikan baru kat sini. Vibes. Lihat dinding surau ni. Ni kalau varnish lagi cantik lah. So klasik. Ni tempat tandas dan tempat wuduk muslimah. Cantik lah. Dia klasik vibes. Toilet pun selesa. Ni pun cantik. Selesa. Sebelah pagi ni orang belum datang. So kita ambil kesempatan untuk tinjau kawasan ni. Ni tandas. Oh, banyak tandas kat sini. Tandas lelaki, tandas perempuan. Ada playground di sini dan kompleks jualan belum lagi beroperasi. The vibes dia lebih baik daripada DBP. Lebih luas. In between ada pokok kelapa. Banyak tempat rehat, makan. Tempat makan lah. Kat sana pun masih ada ni tempat kursi-kursi sana. Sana ada swing menghadap ke sungai. Hati-hati jangan jatuh dalam sungai. Very nice place. Jatuh di sungai tu. Oh, platform. Boleh jatuh tu. Cantik. Very nice place. Sungguh cantik pemandangan daripada tepi sungai. Arif boleh Arif. Jaga. Ada ikan? Oh. Pemandangan sungai Marang. Sungai Marang ke ni? Sungguh cantik sekali. Bolehlah nak datang healing di sini. Masih sunyi. Hari ni tak sure beroperasi ke tak. Hari ni kita daripada Lembah Nisang. Daripada sekolah klasik di sana. InsyaAllah kita experience yang menarik malam ini.
Malam ni kami berterawih di Surau Lembah Nisang. So memang tarikan baru di sini. It is a food complex. Ada surau. Setiap malam ada tarawih. Jemputan lepas tarawih kita boleh bermorai di sini. Memang sangat best, sangat luas, parking pun luas. Inilah dia the apa viral viral Nissan kopi kopi Nissan aiskrim. Kenapa tak pakai flash? Mana flash? Pakai. Inilah dia kopi Nissan, aiskrim kopi Nissan. Dak ni makan tak nampak kunafa. Malah lepas terawih kita boleh moral lalu kat sini. Dekat surau yang super klasik yang macam dalam video tadi. Malam ni tema dia pelancongan. Lepas terawih tu terus moral. Meriah kat sini. So jemputlah datang. Ada berbagai-bagai gerai yang menjual berbagai-bagai termasuklah conek. Okay, so rasa suasana sangat di sini. Mas Muhammad ni sibuk je. Ada orang memancing. Suasana sungai memang best. Mak Ustaz pergi masuk dalam sungai macam itu? Bahaya. Ada budak main bola ke? Malam-malam macam ni. Masa meriah, 10:30 malam. Yang budak masih segar bermain. So datanglah ke Lembah Nisang. Memang kemudahannya sangat-sangat istimewa. Ada suki ada, ini tandas perempuan. Desain cantik. Tarikan baru di lapangan.